ballerina cappuccina. Mi, e la morte e cappuccino. Hai, hari ni saya nak tunjuk macam mana cara pasang GS White Para. White. Sangatlah lebar, okay? So, mari kita mulakan. So, first korang kena kembangkan korang punya White Para ni. Just buat macam ni. Base Bowen's mount ni ke bawah. Sampai bunyi klik. Make sure dia klik betul-betul dan dia dah kembang. So next kita nak letak Bowen's mount pada base kat sini. Alright. So ini adalah Bowen's mount. Alright. Kalau tak ada ni tak boleh pasang kat lampu. So kena letak dekat sini. So macam mana pula nak letak kan? Korang slide in je. Masuk kat sini. Okay. Make sure korang screwkan. Ada 3 skru dekat sini. Dan ada satu lagi ni macam rantai ni kan. Korang nak buka dulu pun boleh. Kalau rimas lah. Kalau tak nak buka pun tak apa. So korang just screw sahaja sampailah ketat. Alright. So next kita nak pasang pula diffuser di dalam ini. So ambil diffuser yang kecil ni. Okay. Korang nampak kat sini ada benda putih ni. Ni velcro dia. So korang just attach sahaja diffuser ni pada setiap bucu. So lepas korang dah pasang first diffuser, kita ada satu lagi diffuser yang besar sikit untuk korang pasang. Korang pasang dekat belah luar. Ni pun velcro juga, tempat untuk letak velcro. Korang lekatkan saja dekat setiap tepi ni lah, setiap side ni. So lepas korang dah pasang diffuser yang kedua, korang dah boleh letak grid dekat luar. Okay. So ini grid dia. Yay. Sama juga macam diffuser yang kedua tadi. Korang just pasang dekat setiap sisi sini sampailah habis. Dah siap. So sekarang kita nak pasang dekat lampu. Alright. So macam biasa lampu ni kena dongak macam ni. Nampak tak ada 3 lubang kat sini? Korang just masukkan saja Bowen's mount dekat lubang ni. Korang pusingkan sampai bunyi klik. Dah siap. Dan korang adjust balik lampu ikut angle yang korang nak. So yeah, dah siap. So itulah cara untuk pasang GS White Para daripada awal sampai habis. Okay. So GS Studio, now you know.